Hai guys, jumpa lagi di channel saya Dama Channel. So pada malam ni guys, kita cuma nak unboxing barang yang saya order daripada TikTok iaitu kemah camping yang sangat cantik dan terbaik. Ini dia guys. Dia tak berapa berat sangat. Ni satu set lah. Dengan ada besi dia sekali. Satu set lah semuanya. Okay, kita buka dia terus guys. Ni bentuk dia macam ni. Itu dia. Okay, kita buka lah. Macam mana ni guys? Terbalik ke? Oh, macam mana ni guys? Jangan buka. Nah. Sekejap terus. Susah. Nah. Yeah. Yeah. Oh, ada bag dah guys ni. Kotak cuma luar. So bag dia. Kita bag dulu. Ni dia guys. Satu set. Dalam ni kita sama-sama tengok guys. Apa yang ada dekat dalam bag ni Oh, ini dia guys. Wow. Oh my god. Oh. Sangat tebal ya guys. So, ada macam ni keadaan dalam dia. Macam tu je lah dalamnya. Oh, ni besi. Ni besi dia. Dan ni dia punya kemah guys. Saya malah nak buka. Saya senang nak pasang ni guys. Malam-malam macam ni. Nanti bentuk dia macam ni. Oh, besar. Ini yang saya order. Ini boleh menampung. Saya tak nak besar sangat. Sebab kalau kita dekat campsite nanti besar sangat, memang payah nak pasang. So kita order khas untuk saya dengan family saya, dengan anak. Saya order yang boleh menampung 4 orang hingga ke 6 orang boleh masuk. Saya nak beranak just 5 orang je, tapi saya order yang paling kecil lah senang pasang. Ni dia punya gambar dia macam ni. Dalam ni ada, kita tengok apa dalam ni. Oh, ni dia punya paku guys. Ni dia punya paku. Tuh, tunjuk dekat ni. Ni dia punya tali ikat dia. Semua ada dalam ni lah, dalam bag daripada paku dia. So malam ni memang saya tak lah nak pasang ni. Mampus guys nak pasang ni. Berat. Kita berat. Nanti tunggu je lah dekat masa kita nak pasang dekat campsite nanti. Kalau kita ada masa ada camping, kita pasang dekat campsite. Okay, murid-murid. Bag dia. Lepas tu dia punya batang besi dia macam ni. Batang besi dia macam ni guys. Kita tengok dulu adakah ianya besar atau kecil guys. Tengok dulu lah. Macam ni batang besi dia. Ini semua komplit lah ya. Nanti kita akan ikut cara pasang dia yang
dia tunjuk dekat sini. Yang dia tunjuk dekat sini nanti. Ini dia punya drawing dia lah. Macam mana dia punya pasang. Ada dekat sini. Okay guys. Mantap. Nanti kita kan pasang. Kalau ada masa nanti tu kebalok. Jadi ni dia tak boleh, dia tak masuk air. Dia punya lantai dia. Apa lagi? Tunggulah masa kita nak pasang nanti guys. Mantap ni? Mantap. Aku ni sehat. Habis Silo dia tak sehat. Mungkin pernah dah pindah ke depan hari ni. So itulah, kena berehat dulu. So barang ni kita simpan dulu. Okay guys. Nanti jangan lupa tunggu kalau kita ada masa nanti kita camping, jangan lupa tengok kita punya video ya. Dan sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sentiasa support saya dalam channel. Semoga kawan-kawan dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usia ya, dan diberi kesihatan yang sangat baik ya. Tuhan memberkati kita semua. Bye bye. Banyak boleh ambil tu. Durian. Ini apa? Kampung. Kampung. Okey. Yang ni kampung. Ini dari mana Pak? Durian. Ini daripada Tangkak. Bangka. Itulah ya. Durian ciku. Beton pun dah murah, Bang. Beton 35. Ya. Dari situ ni kan? Desi merah. 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 Ya. Merah. Yang ni sakit sikit. Sakit. Yang ni sakit kecil. 1 kilo 20 je. Yang ni Tapi ada isi ya? ada. Ada. Masa beli di luar bukan sini kan? Dia punya isi dua ulas je. Mungkin yang besar tu. dia bentuk dia panjang kan. Kalau itu tak ada isi. Ambil ni lah kampung lah. Kampung kahwin sedap, Bang. Ha? Kampung kahwin. Ni. Kampung Mana kahwin. ni kampung? Ya. Betul. Nah. Isi tepal. Ambil dah biji ya. Ya, tak. Ha? Ya, this one. Tahu mana tak? Tahu. Entah. Dah. 81. 81. Besar. Tu tak boleh buat tempoyak tu. Masak. Tak isi ya. Okey, tengok isi dia. Wow. Okey. Saya Om. Belum buka habis dia. Belum bayar je. Okey. Berapa? 81. Ada singgit tak? RM1. RM1. Tak ada lah. 10. Tak ada. Tak ada. Okey, alas lah. Kita beli 2 biji je. Nanti kita dekat lokasi kita try. Tak pun ada rugi beli tu yang. Dah ada yang. Tak apalah, bagi dia 20 Kita mana dia?
kita akan try